Cuba tengok orang-orang soleh. Subhanallah. Hak ni kita kena tiru. Selalu buat macam ni, tuan-tuan. Setelah diberikan segala jenis kelebihan, segala jenis keistimewaan, segala jenis perkara yang luar biasa, segala jenis kekuatan dan juga kemahiran, Zulkarnain kata apa? Hadza rahmatun min Rabbi. Dia sebut apa? Dia kembalikan segala jenis kelebihan dan keistimewaan itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun sama, tuan-tuan. Nah, kalau berniaga nampak laku, hadza rahmatun min Rabbi. Kalau pakai baju elok, hadza rahmatun min Rabbi. Tengok dapat naik pangkat, hadza rahmatun min Rabbi. Setiap kali masak orang puji kita, bila orang puji kita, hadza rahmatun min Rabbi. Hak ni Allah cukup redha dengan hamba yang macam ni. Allah cukup suka dengan seorang hamba yang macam ni, yang setiap kali apabila Allah memberikan kelebihan dan nikmat kepadanya, dia kembalikan dua keadaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah akan tambahkan nikmat dan kelebihan tu. Yang ni janji Allah.